Hari ni kita tengok ada menu baru di Hasanah Cafe. Nasi lemak. Selain daripada nasi lemak, nasi dagang, nasi minyak, Dia rasa daging roti canai dan sebagainya. Hari ni ada menu baru. Sempena awal nak masuk dekat awal bulan nanti awal Zulhijjah, kita ada menu baru kacang pul. Nampak abang kita ni bukan main berselera nak makan. Tentu sedap ni. Kita tengok sikit apa menu dia. Apa konten dia? Konten dia dalam ni apa ni? Sardin ke apa? Ingredient dia lupalah. Konten ni boleh juga. Sardin. Dia ada ini dia. Ini model pada hari ini. Dia daging kisor masuk dalam ni. Ada kuah kacang, ada telur mata, ada bawang. Daging kisor Daging kisor. Oi, sedap tu. Kacang. Sedap. Daging tu daging apa tak tahu. Dia kata daging halal. Yelah, daging lembu ke, kambing ke, apa ke? Arnab ke? Tu kedai kat situ. Oh ya, kedai yang di sini lah. Sebelah dengan nasi dagang ni. Jadi peminat kacang pul boleh datang. Mulai hari ini hingga hari Rabu ya. Hari Khamis cuti kan? Selasa cuti lah. Tak, dia cakap hari Minggu saja juga. Weekend saja. Oh, hari Minggu saja. Maknanya hari Ahad lah. Jadi hari Ahad kalau tak ke mana-mana datang ke Masjid Hasanah. Hari satu lah. Hasanah Cafe ada kacang pul. Selepas makan kacang pul boleh pergi pool. Bye bye.